Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Roslan, nombor matrik S81617. Okey, jadi pada video kali ini saya akan menerangkan dan menunjukkan cara ikatan yang mempunyai sebanyak 10 ikatan. Untuk ikatan pertama yang kita akan belajar adalah common whipping tie ataupun ikatan common whipping. Common whipping ni biasa kita gunakan untuk mengelakkan dari simpulan hujung tali itu terurai sekaligus memanjangkan jangkai tali. Okey. Jadi dalam video ni saya tunjuk, anggaplah batang kayu sebagai hujung tali. Jadi yang pertama kita perlu buat loop dan buat seperti inilah loop. Kemudian kita lilitkan tali seperti ini. Pastikan ada lebihan kat sini tu kita tarik nanti ya. Lilit je. Lilit. Kemudian ujung tali tu kita masukkan ke dalam loop ni, buat loop. Ada loop. Kita masukkan je. And then yang versi panjang sikit saya potong. Dah masukkan, kita tarik je yang ni. Okay. Maka jadilah ikatan common whipping tie. Okey, jadi untuk ikatan yang kedua ialah ikatan reef knot. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyambungkan dua tali semasa kerja-kerja kita buat, macam itu peralatan ke atau bungkus jaring. Cara dia senang, kita ambilkan kedua hujung tali macam ni. Yang kanan kita tindan atas yang kiri, dan kita pusing dia. Okey, nampak? Sekarang ni ambil yang kiri ni pula. Ni kita tindan atas yang kanan, kita pusing dia balik dan kita kemaskan dia. Okey, dia akan rupa dia akan jadi seperti ini. Dan siaplah ikatan reef knot. Okey, untuk ikatan ketiga dia ialah sheet band. Ini fungsi dia apa? Untuk menyambung tadi yang reef knot dua tali yang sama saiz. Yang sheet band ni pula dua tali yang berlainan. Biasanya waktu kita baiki jaring ataupun peralatan penangkapan ikan dah, mula kita buat macam ni, macam loop. Kita masukkan daripada bawah kita ambil dia pergi ke bawah ni, dia macam melingkari lah. Lepas tu hujung ni kita masukkan ke dalam loop yang ni, loop ni masukkan, kemudian kita ketatkan je. Dia akan jadi rupa macam ni. Okey. Untuk ikatan ketiga pula ialah ikatan fisherman knot. Okey, fungsi dia untuk menyambung antara dua tali secara kukuh lah, supaya tidak mudah terlucut. Okey, pertama kita buat satu ikatan tapi jangan ketatkan lagi. Lepas tu ambil tu hujung tali ni, kita masukkan dalam ikatan yang yang longgar tadi. Itu baru kita ketatkan. Ambil simpulan yang hujung ni, kita simpulkan pada tali tadi. Kemudian kita ketatkan dia, tarik dia. Dia akan jadi rupa macam ni lah. Ini menunjukkan tali kita dah kukuh. Ikatan yang keenam. Ikatan keenam ni ialah ikatan bowline tie. Fungsi dia untuk memasukkan satu gelung yang tetap, yang tidak akan mengetat apabila dikenakan beban. Biasanya tali ikatan ni kita gunakan waktu untuk aktiviti marine ataupun penyelamatan lah. Okey, kita buat je, buat loop macam ni, masuk daripada bawah, lilitkan dia masuk ke atas. Okey, dah jadi. Kalau rupa macam ni, nampak kemas. Ni dah betul ikatan tu.
Untuk ikatan yang ketujuh, tak silap saya, ikatan bowline on a bike tie. Fungsinya adalah untuk masukkan dua gelung tetap di tengah tali tanpa menggunakan hujung tali. Biasanya sesuai untuk mengangkat beban lah. Okay, first kita buat loop kecil je. Lepas tu kita masukkan daripada bawah, dan yang loop ni kita naikkan simpul model. So kita perkemaskan je. Okay. Nampak bunyi macam ni. Ikatan di mati dan kita boleh dah guna untuk mengangkat beban. Okay. Untuk ikatan ke-8 ni ialah ikatan running bow line. Fungsinya untuk menghasilkan gelung yang boleh diubah suai, yang boleh bergerak untuk mengikat objek ataupun menangkap sesuatu dengan selamat. Okay. Jadi cara ikat dia, kita buat loop macam ni, kemudian ambil yang hujung ni, kita simpulkan pada tali yang double ni, tapi yang ni pasti ada ruang. Okay. Kita masukkan ke sini, masukkan. Lepas tu kita pergi ke tengah loop ni. Okay, tengah loop ni tu masuk balik dalam loop yang kecil ni, kemudian kita kemaskan dia. Okay, jadi macam ni. Dan ini masih boleh diubah sesuai lah, di adjust mengikut kesesuaian semasa. Okay. Untuk ikatan yang ke-9 pula ialah ikatan figure 8 knot. Fungsi dia sebagai stopper. Tak korang tahu stopper lah. Fungsi stopper tu biasanya untuk menghalang tali tu daripada terlepas melalui lubang ataupun suatu alat. Okay. Stopper itu kita buat daripada tali ni sendirilah, yang orang kata apa, tahan lah. Okay. Jadi cara ikat dia adalah kita buat loop macam ni. Terlalu panjang. Macam ni. Kemudian yang hujung ni, kita ambil, kita masukkan melalui atas ni. Lepas kita kemaskan dia. Okay. Nampak? Macam ni. Stopper ni lah yang menghalang tali ni daripada terlepas melalui lubang ataupun suatu alatan lah. Biasanya lubang lah biasanya. Okey, untuk ikatan yang terakhir ni ialah overhand knot. Overhand knot ni biasa dia stopper yang stopper yang paling asas lah untuk elakkan daripada hujung tali ni terurai ataupun terlepas. Okay, cara mengikat dia mudah je. Kita simpulkan je, dia buat loop, ambil yang hujung ni, masuk ke dalam loop daripada bawah, kita ikat macam ni. Okay, tali biasanya dia boleh jadikan sebagai stopper, tapi dia kurang kuat berbanding ikatan figure 8 knot. Okay. Biasanya ikatan overhand knot ni untuk ikatan hujung tali lah, untuk elakkan dia terurai. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.